kira macam apa orang kata apa pantai seorang. Keli tak tahu macam tu. Tu UL pula kan. Akhirnya apa ni? Wah, tu dia baru lesen. Silah. Ui, patah. Patah serga. Belum sampai. Ya, jumpa lagi. Jumpa lagi dah. Kau apa ni bang? Air hujan ni. Dah roboh jawatan ni. Apa ni? Buat pagar lah. Tak boleh lah. Ya. Turun sungai lagi apa semua. Boleh? Pan? Boleh tak? Ha? Ini berapa orang? 3 orang player? Bawa anak-anak saudara. Hati-hati licin. Dah lain dah skuter dia. Saya pertama kali datang ni yang itu hari lah, lepas tu tak datang, ini baru datang ni. Itu datang kok. Ya? Ada? Ikan apa? Ada budak tu dia dapat. Dia ekor. Tender ya. Ikan lundu setengah. Dapat nilai ekor, awak ekor tak dapat. Bila tu bang? Bila iya? Masih dah runtuh ni Dah runtuh lah. Ya? Tu dia ni je. Biasanya ada budak yang ramai duduk ni. Lepas tu duduk ni. Tengok. Hari cuti. Kan? Cuti seminggu je bang? Cuti seminggu lah. Boleh bang? Boleh? Tak apa, saya Boleh? Boleh bang? tak apa, saya balik sini lah. Ni boleh stick ni. Abang sana kan? Hanyut kan? Boleh. Asal tadi tak? Kali. Gili. So. Tu lempar sini je ni. Putih kan? Putih. Bismillah. Ui, patah. Patah serga. Ui, kalau lembut ni tu tak tahu tu punya. Putih. Duk main air laut. Air laut kena keli kan. Tidak, licin tu. Tu. Licin tu.
Tak nampak cakap dia punya boiling makan-makan anak udang kan. Tengok air pasang ni ikan apa masuk kan. Wah. Wih, 2 ekor sekali. Double strike. Yang ni lain pula. Tak tahu yang panggil ludung apa ni. Double strike ya. Oh ni besar sikit lah. Sekampung dia ni. Gemuk lah. Ada telur apa. Tak buka. Alamak, dia main tiang bang. Keli ya? Oh, keli. Aduh. Warna merah keli ni. Astagfirullahaladzim. Merah pun ada keli. Minyak putih je. Dia punya fight tu macam ni tu. Main laut tu. Oh. Ayan rek. Mesti tak. Mata kecil ke ni? Mata kecil ke? Dah luka lah. Bang nak bang? Nak? Ambil lah, ambil. Allah, apa rezeki bang? Okay bang? 9 ni. Ada 9 kan. Keli. Bang. Ekor di bawah. Masuk dalam karung bang. Oh. Saiz padu. Boleh lah, tipu abang ni. Aduh. Laju lagi. Dia bawa umpan ni. Mata kecil. Dia makan tadi layan. Sop, dia pun lawan. Tak macam tadi yang kena ni. Musuh yang lawan. Kena UL lah. Ambil tu. Pelayar. Tu dia. Tu. Mesti rasa tak kantut ni. Akhirnya. Apa ni? Wah, tu dia baru lesen. Kena pegang keli tu tadi. Alhamdulillah. Tahu-tahu makan ni bang. Kalau keli dia makan kendor. Wah, macam tu je. Tak bunyi lonceng pun kan. Okey, mantap. Ada 200 gram tu ya? Juga. Jadi mantap. Masuk video lah Okey. Baik. Lesen. Dia pagar sama sana ke? Apa sama belakang ni? Dia ni dengki itu kan yang masuk dalam mancing dalam kolam dia. Tapi dia pun cakap ada orang mancing dalam kolam Itu tu. masalah dia. Oh ya, aduh. Dia macam apa orang kata apa pantai sorang. Keli tak tahu macam tu. Sonok. Oh tu UL pula kan. Oh. Dia ni. Laju. Dia tak lawan tak Oh. dia tak beroncak ni. Paling besar beranduk cuma dapat 3 gig. Paling besar. Ada. Masuk kau.
Oh, ikan tadi. Ni tian-tian MG ada. Ada Dua Sony yang lain. Oh, geli hitam pula ni. 210401. besar Besar. Oh. besar. Itu hari ada casting dapat geli ni. Casting pun dah makan tu. Memang Casting pun dah faham. casting pun. Oh. Ni itu masuk kolam betul. Jadinya banyak Kolam keli pun betul. Stanley. Keli, Keli. kolam, udang. Udang cakap kalau pian merah. Itu dia Hmm. casting kalau pian merah apa soal ni. Oh. Lalu Maksudnya banyak keli dalam ni oh. wah keli banyak tu yang jadi dia Gila dia air dia ni. idea. Mai tak siakap tak masuk Ya. Tapi bukan keli Afrika kan? Kan keli kolam yang keli Makan, abang makan kan ni? Makan. Tak makan. Aku kata abang ni kata sedap. Ya keli. Nak kau nak ambil bang. Sedap tak? Bawa bakar ni sedap ni. Bakar masalah makan. Kalau dia UL takut patah ni tarik. Wah, alhamdulillah strike. Sumbat batu ladung. Gemuk ni ada telur ni. Tumbuh kata ladung kena ban lah. Dah ganti. Oh, masuk geng keli Dia macam mana dia? Oh dia umpan dia letak batu ladung tu ya? Dah masuk dalam perut dia. Daripada mulut dia. Dia nak menang besar. Apa berat? Tapi menang ke dia kan itu kan? Oh, nak buat ganti. Lepas tu duit je dia. Kena tangkap. Kena ban lah dia terus. Mana-mana kolam kena ban lah dia. Mau kolam bank. Mana ni? Dia badan jangan. Badan tak boleh, dia tak kira. Kalau macam main kolam pun tak nak main kolam air tawar. Nak main kolam air masin. Tu kecil ni. Strike. Oh, udang Nak udang kopek. Oh, tu pun sangkut juga. Aduh. Salah. Selamat buat cerita. Jumpa lagi. Nak naik lah. Okey geng, tamat sudah video aku untuk hari ini geng. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang yang lebih menarik dan mencabar. Okey, hasil kita tengok nanti lah di penghujung video ini. Sebelum tu jangan lupa korang subscribe, like, share dan komen. Subscribe. Okey, alhamdulillah hasil target tak ada, tapi kita ada juga set tak kumpau. Janji tak kumpah. Kita support memang dah berubah, banyak berubah kan. Semua dah dipagar dengan zinc. Sana jabatan pun dah kena runtuh. Hari ni turun, masih hujan 2 hari ni nak mendung. Air tak cantik, bukan air dia. So ada kita dapat kat Lundu pesta dengan keli 2 ekor. 3 ekor keli. Seekor kita bagi brother tu. Okey. Bye-bye. Assalamualaikum. Dah tinggi. Kalau seorang tak jenuh tak mampu. Tak biasa seorang. Kan? Tak ada yang nak ni. Nah ni. Bukit Bogra. Yang terkenal yang ada makhluk halus kan. Sampai puncak tu dia jadi excited kan. Kita nak sampai atas, punya laju selamba dia naik kan. Makanan air manis kena kurang. Air manis tu lah, tapi buat makan lagi kuat. Macam-macam boleh. Minyak kalau makan dia kena ni tambah minyak. Kalau nak bongkar kan berapa banyak kalau korang ni. Oh lebih tak itu. Masya-Allah. Dek, kembali dek Nanti ni
Mesej lah komen kat YouTube saya. Komen amat. Ha.